Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hari ini ialah hari yang kedua. We are in Jakarta. So now sekarang pukul apa? Pukul 9 lebih, 9.10 macam tu. Kita akan on the way to breakfast dekat hotel. Allah. Kita cakap ini dulu kan. Ada cereal macam biasa. So saya ambil nasi goreng dengan telur. Tati ambil cereal. Along ambil nasi goreng, telur mata dengan ayam black pepper Budak pedas. Nasi goreng ni sedap, cuma tak pedas. We are on the way to aquarium. Perjalanan dalam 15 minit. Kalau tak jam, cepatlah sampai. Okay, now kita dah sampai dekat mall yang ada aquarium tu. Rasanya bawah tu je aquarium. Sekarang ni kita nak makan dulu I don't know, nak minum air jap. Yang kalau aquarium tu lepas masuk tak boleh keluar dah. Kalau masuk korang dah kena duduk je. Kalau keluar tak boleh masuk dah. Tak nak. Bagi DJ I makan. Nak makan korang, makan. Go nak. Dia kata dia dah tak nak. Oh, LG. Salah level. Aquarium terbesar kan di Jakarta. Mahal lah. Nur paling excited. Pada Nur, kenapa mana tu dong Nur? Terbang. Ni sebelum masuk kita akan ambil gambar. Nur ambil gambar. Peace. Ambil gambar lah. Mana? Okay, dah masuk. So inilah dia akuarium terbesar di Jakarta. Oh, Nemo, it's Nemo. It's Nemo. It's Nemo. It's Nemo. Ada show ke? Weh, ular. Nur, ular tu. So ini dah ikan apa ni? Ini adalah ikan serval.
kita nak masuk kat bawah ni. Kita kat sana tapi kita nak cuba masuk bawah ni. Boleh masuk guys. Aku masuk sekali boleh tak? Sebab cepatlah. Korang ambil gambar. Jangan suruh masuk. Nur, kenapa Nur takut Nur tadi masuk? Takut tu gelap. Sebab dia macam ada tanda. Bila korang masuk tu dia ada macam like satu bilik gelap. Sebelah tu ada tempat gelap. So sebab Tapi takut janganlah pergi tempat gelap. Trauma. tiba ada otter. Kecil. Sebab saya trauma. Apa saya takut tempat kecil. Sebab tu saya takut. Ada apa feeding otter Dia akan bagi makan otter. Tak larat lah weh. Penat weh, semput weh aku masuk tunnel tu. Otter, so cute. Ya, selamat ya. Sebelum perkenalkan nama aku Edward dan saya sangat senang sekali bersama dengan kalian. Say hi. Oke. Dan juga festival. Menggunakan mereka dalam kesangan dan kembali. Selain bersenang hidupnya dihabiskan di perairan untuk berenang, bersantai dan juga mencari makan. Jadi antara bernama ibu dan dua anak yang lucu bernama Angel dan Nur. Seperti halnya tadi habitat aslinya. Peace. Let's go. Next kita akan tengok haiwan lain pula. Sana apa? Kita tengok ada sana apa? Kita punya akan tembus ke sana. Besarnya. This is iguana apa ni? Merah. Iguana merah guys. So ini adalah apa ni? Kita ada kadal air. Oh tu. Tarantula. Ni apa? Ikan. Dia glow in the gelap. Oh, glow in the dark weh. Glow in the dark weh. Boleh bagi makan ke? Tu atas tu. Korang. Korang tahu tak korang? Ni kan, dia kata bawah ni ada apa? Ada macam ni lah, tangki. Maksudnya ni real. Oh my god. Jom kita ambil gambar. Wih, seram siap. Ni dia. Berenang. Kita duduk aja ya biar kelihatan apa. Takut. Oh my god. Ni real weh. Kakak udah dapatkan. Nak tahu tak yang itu sebenarnya real tau. Kita sebenarnya apa duduk kat like bawah tu air sebenar. Nak lari ada penguin. Ada penguin. Oke, kira-kira dari mana ya Jess Flora regalanya?
semuanya ya, Jazz Laurel. Kenalin Jazz Laurel ini, hello. Dimohonnya bagi Jazz first yang harap dimatikan rambutnya. Yang dimana warna rambut Dintrong Sumatera dan Kalimantan. Boleh dulu selonya bagian badannya kan. Yang dimulai pada pukul 12. Ada Gaskar. Tapi comelnya. Oh, dicakau. Weh, kapan? Macam tak nampak saya kat sini sebab dia macam gelap betul-betul nampak ni je. Kenapa? Sumpah weh. Yang sumpah kan. Tadi kan tu je. Kat berada di ikan-ikan. Ikan-ikan. Nur masuk dalam ni Nur. Mana masuk kan? Settle yang ini. Jom next kita nak tengok cari penguin dah sini. This is apa, piranha. Dia tak bergerak weh. Jom kita masuk piranha cave. Gelap ke? Dia tengok weh tu. Dia tengok. Now kita berada di Wingstop. So kita nak makan sebelum keluar daripada mall because we are so hungry. Sebenarnya tadi lepas keluar dari aquarium tu kita orang pergi solat. And yeah, now we are at Wingstop. Kita orang ingatkan dekat Singapura je ada. Sebab last time kita orang makan dekat Singapura yang vlog sebelum ni. Kata tak tadi kan sebenarnya ada je orang panggil apa, penguin. Cuma kita orang tanya staff dia like macam penguin punya tu ada lagi. So kita tak jumpa penguin tak jumpa lah penguin tu. Lepas tu dia kata penguin tu dah tak ada. Padahal sebenarnya kita orang keluar je kita orang nampak penguin. Orang tengah bagi makan penguin lah. Kita makan dulu. Pada ni kita orang order Chinese set. Now kita berada di Senayan Mall. Dia orang tengah Ayah tertidur weh. Nak pergi mana lepas ni tak tahulah. Okay. Kita orang dekat supermarket. Korang tengok ni saya jumpa apa? Kenzler. Ni yang viral lah kat TikTok. Orang kata sedap lah. Serius nak beli weh. Orang kata sedap. Tapi mana yang sedap lah tak tahu lah. Ada gojejang. Banyak weh. Ada banyak gila. Ada bakso. Yang penting dia ada tanda halal. Jom kita beli. Sebenarnya kita orang masuk ni sebab nak beli buah. Tengok ni, dia ada banyak-banyak bendera. And tadi ada bendera Malaysia. Mana tu? Nur beli apa Nur? Weh. Dia viral kat US tu kan. Tapi tak ada tanda halal baru nak beli. Apa lagi yang ada? Dia tak ada weh kat Malaysia. Korang tahu tak yang viral dekat Indonesia ni iaitu Cikuro kita sebenarnya nak try but still tak jumpa lagi kedai dekat mana. Kita semua. Lu kan tadi tengok dekat sini. Lu tengok ada CCTV. Mana
Mana? Smell. Mana? Jom kita pergi bayar. Ini total. Weh, rupanya dia ada macam ni. Kalau tak ni, kalau US, kalau apa, China. Wow. Ada, ui, sikit nak jatuh. Inilah mall dia. Jam ni keluar patung. Hah? Tiga tadi. Ya ke? Weh, ya. Korang tunggu orang. Ibu kata ada macam benda keluar nanti. Kalau dia tepat pada pukul. Ada ke? Lagi 1 minit. Bunyi apa? Kau terkejut benda. Dia tepat masa dia. Yang tadi keluar patung. Tengok Weh. Dia dah cakap. Weh. Menarik gila. Semua orang rakam semua orang rakam. Tak dapat awak dah. Dengan bapa. Wah, dia macam tepi lah lo. Tiba bujang tengah naik. Ada. Tiba aman. Wah. Mana dah patang Bapa lah suka rakam. Random. Random. Ya ke? Now kita dekat Remboel. Korang tahu ni besar gila weh. Nak naik dah, let's go. Ya, memang kena naik tangga. Sebenarnya kan level atas ni yuk. Sebenarnya Remboil Land ni je ada. First time tengok kedai yang jenis macam ni. Oh, memang unik. Oh, dah sampai atas. Dalam pasarnya ada yang manis, ada gemblong, ada omong-omong, ada yang gurih juga. Risau mayones, risau bihun. Apa review sikit? Ya. Makanan dah sampai. Itu share nasi mi goreng tau. Nah, Mel. 5.9. Lama kita duduk sini. Guys, tadi kan kita orang still makan lagi kat sana. Terus kita tahu ni, kita orang lari pergi yang kat jam ni sebab sekarang dah nak pukul 6. Kita nak tengok yang pukul 6 punya. So this is tu je, apa tempat makan kita orang tadi tu je. Lepas kita orang lari pergi ke sini so nak tengok. Okay. Okay, now kita dah panggil dapat supir kita. We are going to Plaza Indonesia. Let's go. Di vlog ini tergantung, harap maaf sebab DJI bateri tinggal 13 sahaja. Now kita all the way to Plaza Indonesia. Let's go. Dah pukul 6. Tapi dah gelap macam pukul 8.
Plaza Indonesia. Siapa ni? Batik Keris. Our first kedai at Plaza Indonesia. Berapa weh? 200. Wow. Dia boleh customize eh. Nak yang pilih yang mana? Pilih yang ni. Nur penat sangat eh. Dia cakap no pets allowed. From the coin. Okay. Ya, bayar naik 10. Nur dah penat eh. Macam mat lah, mat. Okay, dah sampai dah. Jom kita balik. Sebab semua orang dah penat. Let's go. Jom kita balik. Boleh masuk belah sana. Oh, dah lupa. Hi guys, okay now kita dah sampai hotel. Nak review concealer. Apa concealer yang kita beli tadi dekat supermarket. Ni dulu lah. This is apa ni orang panggil? Gochujang. Alah, siapa nak beli boleh beli. Okay, bismillah. Ya Allah. Bismillah. Sedap weh. Pedas. Tapi actually sedap guys. So kalau mana nak dapatkan, korang boleh dapatkan. Kalau korang pergi Jakarta ataupun Indonesia, korang pergi Indomaret, korang kena try, okay? Kafe yang agak sesuai tu dekat. Ini merupakan masjid ke-9 terbesar di dunia.